Dalam muzium ni ada kubur dan juga replika jenazah. Kau tengok kat bawah tu. Hari ni aku nak test hasil kamera Tecno Camon 40 Pro 5G ni dekat Muzium Sultan Alam Shah dekat Shah Alam. Jom dengar. Yang ni adalah kubur kepingan batu. Kubur zaman dulu lah ni kira ni. Okey, apa yang dia tunjuk sekarang adalah bahagian mencuci keris. Di mana kalau korang baca kat sini, dalam kaedah mencuci keris secara tradisional terdapat beberapa proses, antaranya mata keris dicucuk pada batang pisang untuk menghilangkan kotoran dan membersihkan bilahnya. Siapa pernah guna kuku kelapa ni? Dalam muzium ni ada kubur dan juga replika jenazah. Kau tengok kat bawah tu. Bukan je kubur manusia, tengkorak dinosaur pun ada kat sini. Ni kawan siapa kat sini ni? Bangga kau tengok, rimau pun dia ada letak kat sini. Apa lagi yang korang minta?